Assalamualaikum and selamat datang to my channel guys. Okay, kita dah lama sangat tak buat video. So hari ni video ni kita nak buat apa? First video ni kita akan buat sambungan untuk kita tengok cara-cara setting apa yang ada dalam apps Umatune tu. And then second, kita nak tukar apa dekat nasi kuning ni. So kita dah beli barang dia. So first kita nak tukar dia piston dome piston dome 57 Tobaki. Yang ni saya beli dalam tak silap saya RM120 rasanya. Piston dome ni Tobaki dia bagi set piston ring dengan dia punya apa tu piston pin lah. And then second, saya ada beli Y15 punya wash spring lah. Ini 3.0 kalau korang tengok. Dia punya size 3.0. So banyak orang recommended pakai 3.0 lah untuk spek 57 ni. Sebab ini untuk Y15 dia adalah size paling kecil lah. Dan okey lah untuk 57. Dia tak keras sangat. Okay, nombor 3, kita nak pasang cam original ESR 2. Tak tahulah korang dah nampak. Sebenarnya dia ada kotak, tapi saya dah buka, saya dah pernah pasang. Tapi dekat motor ni piston standard dia jadi lemau bawah walaupun dah tune. So tuner pun suggest tukar piston dome lah untuk bagi dia ada power sikit kat bawah. So ni cam ESR 1 Cam ESR 1 beli direct dengan ESR lah. Online shop dia dekat Shopee, ESR. So nanti saya bagi link kat bawah untuk siapa-siapa nak beli original ESR 1 punya cam. Okay, so apa lagi, kita nak buka dulu. So kita buat timelapse lah nak buka ni supaya video ni tak lama sangat. Okay, jom. So sekarang piston headblock pun dah buka. Piston ni kita akan buka and then kita akan kita akan ganti dengan piston dome dulu lah. Tapi saya punya plan, since bapak saya ni dia dah jual motor dia. So saya ada sebiji FZ dekat belakang tu. Spek dia 63mm lah. Tapi saya nak buat dia jadi standard balik. Cuma block standard ada, saya tak jumpa piston dia. So saya rasa piston Y ni kita akan masuk balik dekat block standard FZ tu lah. And then head kita akan head ni saya rasa kejap lagi saya nak pergi bengkel member saya untuk saya potting lah kot. Alang-alang dah masuk piston dome ni kan, bagi flow cantik sikit. Sebab flow standard ni memang kecil. Saya pun tak tahu berapa nak kena ambil mini caliper dulu tengok. Memang kecil flow dia. So head ni saya nak hantar ke bengkel member saya. Nanti saya akan try lah tengok kita potting berapa, nanti kita kira sama-sama. Piston ni kita akan buka and then saya akan nak masukkan dekat FZ tu. Tapi FZ tu saya malas nak buat. So saya fikir saya nak hantar kedai je. So kita tengok je lagi macam mana. Okay. So kita dah marking ikut apa intake tadi intake tadi. So lubang dia 30mm. So yang ni kita buat 30mm Okay, jom kita potting belah intake dulu. Guys, sambungan hari keesokannya. Ni selepas kita potting tak berapa cantik lah. Nampak macam ni. Tapi saya buka ni untuk intake 31mm. Untuk exhaust saya tak buka besar. Saya buka dalam 25mm je. Tengok ni yang saya buka. So saya terbalik sekejap Saya buka yang exhaust sebelah sini je, belah tepi sini. Yang belah sana itu pun belah tepi sini. Belah sana saya tak buka sebab itu yang menentukan flow dia. Yang ni atas pun saya tak buka. Saya just cuci je. So saya rasa ni 25mm ni saya rasa dah okey. So sekarang ni kita nak just pasang-pasang valve balik je. Pasang-pasang valve balik and then kena korek sikit dekat kotak angin tu untuk masukkan ni
masukkan velocity intake ni. And then yalah, kita pasang-pasang balik je lah. Okay, jom kita nak pasang. Okay guys, ni tip yang saya nak bagi untuk pasang spring valve kan. Kalau kita tak ada tools untuk spring valve, kita boleh guna ni box 14. Saya guna macam ni. Saya pakai T dengan sambungan box 14. Contohnya spring valve baru, yang kecil duduk bawah, yang rapat duduk bawah kan. Letak je dia punya payung ni, tapi letak siap-siap valve key kat dalam ni. Taruh terus. And then kalau ada getah lagi bagus pakai getah tiup. Tapi saya pakai stokin. Sebab stokin ni dia elastik. Just taruh je stokin macam tu, tapi dekat bawah, dekat kawah chamber ni kena taruh kena taruh kain untuk tahan valve tu daripada terkeluar. So taruh je macam ni. And then ni sebagai contoh, taruh ni, tekan je. Tapi kena tekan pakai badan sikit lah, untuk dia mampu turun. Sebab spring valve racing dia lebih keras daripada spring valve standard. Okay, kita pasang lagi. Okay guys, ni piston dah pasang dekat blok. So ni tak naik habis lagi sikit, sebab saya malas nak buka magnet ni. Sebab kalau patutnya kena pusing pakai magnet, tapi nanti saya dah pusingkan dulu marking bawah ni mengikut pakai skru atas lah. Ni piston dome dia terbaki, memang ngam lah. Tak ada goyang, tak ada apa. Untuk blok standard ni saya rasa okey. So kita pasang head pula. Pasang skru head ni, pastikan dekat dia punya ni tak ada pasir-pasir ke apa. Kalau ada tu minta tembak angin dululah, bersihkan. Sebab nanti takut dia boleh patah. So guys, rotor body dah masuk saya buat macam ni. So memang ngam lah. 36 velocity step. Saya buat macam ni. Yang ni saya besarkan sikit, guna drill je. Okay tapi ini ngam-ngam tau. Jangan bagi dia longgar so air tak masuk. So bagi dia ngam-ngam je dengan sama saiz ni. So kita pasang je. Okay guys, tadi ada problem sikit. Dah siap pasang. Rupanya tapi ada bunyi tau tadi. Saya ingat knocking apa. Rupanya dia punya ni, decompression ni dekat sini, tak masuk dekat lock ni. So buka balik, alhamdulillah dah nampak. Start kejap memang ada bunyi. So ni saya dah masukkan balik. Kita try start dulu tengok. Tanpa masuk air, kita nak start tengok ada bunyi-bunyi ke apa. Tadi start je So engine senyap. So okey lah, timing semua okey. Tune. So kita pasang siap lah. Dan kita tengok point-point apa yang paling dekat dengan dia. Okay guys, okay, dah siap pasang semua Tadi pun kita dah test start, memang hidup. Timing pun okey, cuma dia drop sikit lah. So sekarang kita nak tengok
sambungan lah kan untuk ECU UMA punya tuning. So saya dah download So yang ni korang boleh download kalau korang pakai Apple dekat Apple Store lah. Kalau dekat Android Android Play tu. Okay, so pertama kita kena on kunci dulu. On je. Yang switch ni pun kena on. So kita buka. Nanti dia akan macam ni UMA Tune want to turn on Bluetooth. So kita ni nanti dia akan connect. See. So ni maknanya dia dah connect dengan ni. So dekat sini tulis voltage, TPS semualah. TPS kalau saya pusing throttle, so maksimum 98.8 tak apa. Ini nanti kita calibrate. So kita tengok dia punya menu. First adalah parameter monitor lah. Yang ni yang depan ni tadi. Yang kedua adalah calibration. Okay, dekat calibration ni macam-macam ada Ada fuel base. Kita tengok fuel base ni saya tak usik lah. Ini tuner lah usik kan. Fuel adjust. Ini semua tuner usik Kalau kita main usik sendiri kan takut salah pula. So target AFR ini kita, kalau kita sekarang ni boleh auto tune dah rumah. Cuma kita kena beli modul dia lah, which is AFR1 wideband. Mahal juga. Lebih kurang 800 lebih 900. Dia sebab dia gabung dengan eraser kan. So barang eraser pun tahu mahal. Ni fuel acceleration ni pick up lah. Macam mana kita buka throttle, nak bagi dia cepat buka ke lambat buka ke. Okay, ni temperature lah. Ni saya tak tahu benda. So spark angle, backfire. Ni kalau kita nak buat timing dandut, lepas tu launcher, exhaust tertutup, timing kuda semua adalah. Quick shifter semua kita boleh set kat sini lah. Tapi saya tak ada quick shifter. So yang ni kita boleh adjust RPM kita nak tinggi ke nak rendah. RPM limit. VVA control ni untuk Y16 dengan NVX lah. Ni declaration fuel card ni maknanya kalau kita on, kalau kita tutup throttle dia tak bagi minyak. Just api je jalan. Macam itulah. So engine braking lebih lah sikit. Ni wideband. Ini auto tune kena ada FR1 wideband. Kemudian quick shifter, yang ni saya tak ada. Saya pun tak boleh nak terangkan sebab saya tak ada. Speed gain ni, kalau kita nak buat ECU ni baca sama dengan kita punya meter. So tapi yang ni kita kena bawa ataupun set atas dyno tau. So bila kita tengok dekat sini dia tulis 126 tapi dekat meter 137 kilo. So kita beratkan lah macam tu, beratkan ke macam tu sampai dia sama. So coolant fan, ini bila temperature kita punya kipas nak jalan ikut temperature. And then ni TPS lah. Ni yang tadi tu saya nak kena learning, tapi sekarang ni saya nak tunjuk sebab saya dah tukar cam spec 57 ni. So saya nak quick burn lah. Quick burn ni kena beli tau. Saya tak pasti berapa. Saya dah tak ingat. Sebab saya beli UMA Tune ni sebab dekat KTM saya pun pakai eraser. Kalau kau nampak ada stiker eraser kan. Sekejap. Okay. KTM 390 saya pun pakai eraser. So eraser and UMA ni sebenarnya benda yang sama lah. Okay. So dekat sini saya ambil Y15. Jangan ambil Y15 V2 pakai Y15 je. Sebab Y15 V2 dia tak ada map yang orang dah pernah map. So kalau kita buka Quickburn ni banyaklah base map yang orang lain pernah tune. So saya kena cari mana yang paling dekat untuk saya. Saya rasa saya nak pilih nombor 16. Nombor 16 new 150cc UMA R1 cam standard port, tapi saya dah porting. Head standard, exhaust bird pressure. Saya pakai straight flow CJ Eco sekarang. So saya rasa inilah yang paling terdekat untuk tune saya lah. Injector standard betul. Saya pun injector standard, cuma turbo body je besar. So saya pilih yang ni. Dia akan keluar macam ni Dia akan keluar macam ni. Just kita flash je. Go to flash. Yes. So jangan padam motor, biar je sampai dia settle. Okay. Kejap lagi kita sambung balik sebab nak tunggu ni lama sikit. Okay. So lagi sikit Okay, 100% maknanya dia dah sukses lah untuk remap base
ikut orang lain punya motor yang pernah dyno dekat rumah lah kot, saya rasa. Ni sistem, dia pakai sistem cloud lah. So perkara pertama kita kena buat adalah calibration dulu dia punya mapping, dia punya TPS. So tekan start learning and then buka terus sampai base. Okay, learn dah complete dah, tapi dia tak cukup 100, so kita start learn balik. Kita buka terus sampai base. Okay, so pertama kita start dulu. Kita tengok okey ke tak timing dia. Sekali start je okay, tak ada masalah. Timing tinggi sikit. Sikit dekat dia punya angin. Tekan rendah. Kat sini lubang ni. Kita dah try dapat paling rendah 16 kalau kita ikut adjust kat throttle body. So dekat sini pun kita boleh adjust tau ideal RPM. Kita adjust tolak dia negatif bagi dia turun. Nampak? Dia akan turun ikut kemauan kita. So saya rasa ni dah cukup. So ini adalah launcher Saya tak nak buat kuat sangat. Kita try. Memang kuat dah guys. Adalah kalau nak lepas throttle time ada gear dia betul-betul memang macam itulah. So ni timing dandut saya on tengok. Ni sound pattern 1 sound pattern 2 3 4. Oh ini macam kompang So nombor 5 Ini nombor 5. Nombor 6. Nombor 7. Macam kenduri Ini nombor 8 Ini nombor 9. Saya rasa saya nak pakai nombor 1 je. So ni frekuensi level nak bagi kuat ke tak kuat ke, laju ke tak laju ke dia punya. So lagi rendah dia lagi slow Nombor 4 je. So ini kalau nak lagi kuat bunyi dia, naikkan. So let's say lagi kuat
pakai nombor 1 atau nombor 2. Kalau nombor 2 macam ni ya. So saya rasa pakai nombor 2, frekuensi dia slow. Nombor 1 lah sound level. Kita try laju sikit. Tokok-tokok ya. Kita pakai nombor 1 je. Okay, cukup lah tu and then kita ada RPM ni mungkin kena turunkan lagi sikit. Saya biar on. So tu je lah untuk apps ni. So yang ni power test ni kita kena bawa lah. Kita masukkan data-data profile kita nanti kat sini. Kat sini tambah ni. Boleh lah kita punya data-data and then kita test run. Dekat sini nanti dia akan keluar lah graf tu. Tapi kita boleh buat dekat atas jalan ataupun dekat dyno So macam biasalah ni malfunction code. Ni log view kalau ada macam lama-lama punya malfunction code lah. Okay. So log view tak ada masalah motor saya memang tak pernah ada masalah. So itu saja. Map ni dulu saya pernah dyno motor. So inilah map-map yang saya pernah guna kan. So kita save je kalau kita nak tukar map nanti. Tapi saya rasa motor ni kita akan dyno lagi lah. So setakat tu je. Saya rasa kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, bolehlah share, like and subscribe So itu saja. Goodbye.